Kalau perjibatan apa yang kau cari, mungkin model ni adalah untuk korang. Ada orang kata Budi 95 tak cukup untuk 300 km. Tapi jangan risau sebab Tiggo 7 PHEV ni boleh pergi lebih daripada 1000 km. Jom aku tunjukkan. Tiggo 7 PHEV adalah tambahan varian dan juga model facelift. Perubahan yang paling ketara mestilah pada powertrain, di mana varian PHEV ni menggunakan enjin hybrid 1.5 liter turbo bersama transmisi DHT yang hasilkan kuasa keseluruhan 279 PS dan 365 Nm. Cari katakan SUV ni mampu bergerak sejauh 1200 km dan apa lagi menarik, mod EV mampu berikan jarak sejauh 90 km. Rupa luaran tiada banyak perubahan, di mana bumper hadapan diubah sedikit dengan grill kemasan diamond menegak yang memberikan rupa yang lebih macho. Lampu depan kini ditambah baik dengan menggunakan jenis LED pintar. Perubahan bahagian dalaman adalah skrin kembar 24.6 inci yang menggunakan chip 8155 Qualcomm Snapdragon. Selain itu, tambahan butang mod HEV EV pada konsol tengah. Jadi, kalau perjibatan apa yang kau cari, mungkin model ni adalah untuk korang. Sebabkan harga dia adalah RM129,800, di mana menjadikan ia model PHEV yang paling murah dalam Malaysia sekarang. Dengan kereta ini, Budi 95 korang pun tak akan habis. Jadi, apa pendapat korang? Tinggalkan komen banyak. Bye-bye.